Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Semua penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya doakan semoga diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kerana terus menonton kami di Perkim Cawangan Datuk Keramat dalam rancangan kita pada hari ini, iaitu Jom Login. Bersama saya Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz, dan hari ini rasanya rancangan yang ke-8 podcast kita untuk kita menampilkan kisah-kisah saudara baru kita, supaya kita ni yang sedia Islam mensyukuri nikmat Allah SWT di atas nikmat Islam dan nikmat iman, di samping menginsafi kehidupan mereka yang bagaimana bersusah payah berjuang untuk mendapatkan nikmat kalimah syahadah dalam diri mereka dan beramal istiqamah dengan Islam itu sehinggalah pada hari ini. Dan seperti mana biasa, saya tidak keseorangan, cakap seorang-seorang dia jadi bebel kan. Jadi saya bersama dengan tetamu yang istimewa, dan setiap minggu kita akan tampilkan tetamu-tetamu kita yang mempunyai variasi ataupun variety, kelainan cerita kisah ketokohan mereka itu sendiri. Dan insya-Allah pada hari ini tamu yang sangat smart lah, kita kata smart, seorang anak muda. Saya perkenalkan dulu, nanti kita terus berkenalan dengan beliau, iaitu yang dinamakan Abdul Hadi Vigneswaran, anak lelaki Tanah Balam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sihat? Sihat Ustaz. Panggil apa? Abdul Hadi? Boleh panggil Abdul Hadi atau Doktor Hadi. IR? Boleh. Panggil Abdul Hadi lah. Panggil Abdul Hadi. Alhamdulillah. Jadi pertama sekali saya ucap terima kasih kerana bersama rancangan kita Jom Login Perkim Cawangan Datuk Keramat. Sihat Sihat. Alhamdulillah. Baik. Seperti mana biasa, kita akan terus membedah dan bertemu bual dengan Abdul Hadi. Difahamkan beliau seorang profesional dan bercita-cita tinggi, yang kita mungkin jadi inspirasi kepada kita. Boleh berkenalan dulu, mungkin kenalkan latar belakang di saudara Abdul Hadi. Okay, terima kasih Ustaz Suhaimi atas perkenalan tadi. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar. Nama saya adalah Abdul Hadi bin Tanah Balam, dan sebelum memeluk Islam, nama adalah Vigneswaran, anak lelaki Tanah Balam, dan selepas memeluk Islam di IC masih dikekalkan Vigneswaran, anak lelaki Tanah Balam. Tambah Abdul Hadi ni. Abdul Hadi ni panggilan. Okay. So nama sebenarnya Vigneswaran lah? Ya, dikekalkan. So berasal daripada Kulim, Kedah. Kenapa pilih Abdul Hadi tu? Nama tu bukan saya yang pilih, tapi diberikan oleh ustazah saya yang mengislamkan saya. Ustazah tu di mana? Dia, waktu saya belajar dulu, dia masih di Kulim. Sekarang mungkin dia dah berada di kampung dia ke, mungkin dia bersara. Dia lah yang bagi nama Abdul Hadi tu? Betul. Tapi kenapa tak masukkan terus dalam IC ke? Sebab family dah beri saya nama Vigneswaran, dan tidak ada masalah ataupun kesalahan untuk kita nak kekalkan nama Vigneswaran, anak Tanah Balam. So sebab tu saya kekalkan nama Vigneswaran, anak Tanah Balam. Sebab nama tu diberikan oleh family saya kepada saya. Cuma tambah Abdul Hadi tu memang tak nak dimasukkan lah? Ya, tak ada dalam IC lah. Tapi orang biasa panggil saya Hadi ataupun Abdul Hadi lah. Suka dipanggil Abdul Hadi ataupun Vigneswaran tu tadi? Dua-dua nama yang memberi kita satu makna yang baik, tak ada masalah. Ataupun kalau ada nama ketiga yang juga membawa kepada nama yang baik, should be tak ada masalah juga. Sebab Abdul Hadi sendiri maksudnya adalah hamba yang mendapat hidayah. So setiap kali orang panggil nama tu, kita harapkan ia adalah satu doa kepada kita sendiri agar terus diberi hidayah. Okay. So kita nak kenal lagi lah cerita lampau. Umur berapa sekarang? Umur masih muda macam Ustaz juga sekarang ni. Dirahsiakan. Kita dua-dua masih muda kan? Masih muda, insyaAllah. Okay. So permulaan ceritanya macam mana? Pada kecilnya macam mana? Okay, kalau boleh ceritakan. So kisah dia bermula daripada sekolah rendah. Saya belajar di sekolah kebangsaan Kulim waktu tu. Family duduk sana lah maksudnya? Ya, mak ayah duduk di sana. So sekolah saya ni sekolah yang kecil, dan setiap darjah dia hanya ada satu kelas sahaja. Which means that darjah 1 sampai darjah 6 kami hanya ada 6 kelas sahaja. 6 kelas.
So sekolah kecil, murid-muridnya pun tak ramai, guru-gurunya pun tak ramai. Kampung lah maksudnya. Kulim ni boleh kata Dia kalau bandar kan, mana industri kan. pekan. So apa yang berlaku adalah dalam kelas tu, kelas-kelas daripada darjah 1 lagi. So itulah permulaan sebenarnya saya mula berkenalan dengan kawan-kawan yang beragama Islam. Kau Melayu Islam lah. Chinese. Okay. So from there lah yang saya tahu sebenarnya ada pelbagai jenis agama, based on dia orang punya cerita lah kan. And dalam kelas tu pula, ketika kelas pengajian agama Islam, sekolah tu tak dapat nak provide pendidikan moral untuk kami yang non-Muslim kan. So kami diberi pilihan oleh ustazah ataupun ustaz yang mengajar ketika itu untuk kekal di dalam kelas ataupun boleh je keluar, duduk dekat library ke ataupun nak buat kerja dekat tempat lain ke, tak ada masalah. Tapi most of the time kami kekal lah. Sebab apa kami kekal? Sebab kami tahu lepas habis kelas agama Islam ni ada kelas matematik ke BM ke BI kan, so tak nak keluar. Ramai ke yang bukan Islam? Mana kelas saya waktu tu 4 orang. 4 orang. Yang Indian, 4 ni lelaki Indian termasuk saya. So di rumah pula Ustaz, family saya adalah berlatar belakang agama Hindu lah. So menjadi satu kebiasaan untuk kami di sekolah, di rumah, sebelum pergi ke kerja ke ataupun sebelum pergi ke sekolah ni, dia jadi satu kebiasaan lah untuk pergi ke kuil. Kat rumah saya ada kuil kecil. Kami selalu biasanya akan macam semayang dulu, lepas tu baru pergi ke kuil. Cumanya daripada kecil lagi wujud satu pertanyaan ataupun beberapa pertanyaan berkenaan dengan agama Hindu tu sendiri dalam diri saya, seperti konsep dewa yang terlalu banyak, dan kenapa dalam certain rumah orang Hindu ni ada dewa A je dia sembah, rumah B ni dia hanya sembah dewa B sahaja, dan ada rumah ni dia akan sembah beberapa dewa. Sebab saya bertanya soalan tu sebab kalau semua ni adalah dewa-dewa yang ada dalam agama Hindu, should be kita sembah semua lah kan. Macam mana kita boleh ignore some of it dan sembah some of it kan. Dan masa tu dah ada satu pemikiran macam tu. Umur berapa masa tu? 7, 6. Dah fikir dah macam tu ada kematangan. Benda tu wujud, cuma kita macam perlu ke saya bertanya, kalau bertanya kena marah ke. So kita keep it to ourselves lah kan. Sebab macam contoh, bila keluarga saya nak pergi ke kuil untuk sembah dewa lah kan, tapi kebetulan dewa tu sebenarnya ada je kat rumah. So kenapa kita kena pergi ke kuil untuk sembah dewa yang sama? So bila kita bertanya, kita tak dapat satu jawapan yang satisfying lah, yang menjawab kepada soalan tu, tapi lebih kepada untuk mendiamkan kita ataupun menyuruh kita untuk follow je apa yang mereka buat. So kekeliruan-kekeliruan ni berlakulah daripada kecil yang ada dalam keluarga saya waktu tu, dan saya tidak ada jawapan yang jelas daripada keluarga saya waktu tu. Dan di sekolah pula, waktu sekolah rendah ni juga, disebabkan macam saya kata tadi, tidak ada kelas untuk kami belajar moral. So apa yang berlaku adalah kebanyakan masa kami stay dalam kelas ketika pengajian agama Islam. So tanpa sedar, waktu tengah main ke ataupun tengah buat kerja sekolah ke, kami mendengar apa yang ustaz ataupun ustazah ceritakan berkenaan dengan agama Islam, dan sedikit demi sedikit tanpa saya sedar juga, ada benda yang berkaitan dengan agama Islam ni saya mula mengikut. Contohnya berkenaan dengan aurat. Ada masa tu ustazah pernah ceritakan yang aurat lelaki ni dia berpusat hingga ke lutut. So the moment saya dengar benda tu Ustaz, saya rasa macam, ush, aku pun kena pakai macam tu ni. Maksudnya lepas ni tak boleh pakai dah seluar-seluar pendek. Sebab sebelum ni memang ada seluar-seluar pendek kan. So balik tu rumah tu cakap dengan mak, daripada hari ni tak nak pakai dah seluar-seluar pendek kan. So mak saya pun simpan semua seluar-seluar pendek. Seluar-seluar pendek tu mak simpan dalam store kan. So from that day memang tak pakai dah seluar-seluar yang pendek. Dan satu lagi yang menarik berkenaan dengan agama Islam ni, saya suka dengan cerita-cerita ataupun sirah berkaitan dengan Nabi lah kan. Dalam usaha dakwah Nabi, betapa banyak dia bersusah payah dan sebagainya kan. So cerita-cerita ni dia melekat, bukan secara rantaian yang cantik, tetapi ada cerita yang sini, cerita yang sana,
yang buat saya seronok dan suka Paling suka cerita apa? dengan satu manusia yang kita kenali, iaitu tak lain tak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Dan antara kisah yang menarik sebenarnya waktu bulan puasa, Ustaz. So kebetulan waktu tu bulan puasa, Ustaz tengah cerita berkenaan dengan kisah Nabi. Cerita dalam kelas lah Ustaz tu. Ustaz tengah cerita dengan kawan-kawan yang Islam lah kan. Dan kita pun ada kebetulan, kita pun dengar lah kan. So waktu tu nak berbuka, Nabi nak berbuka. Dan waktu tu ada sebiji kurma saja dengan Nabi. So sebiji kurma tu pula Nabi kena share dengan isteri dia untuk berbuka. So bila saya dengar cerita tu, saya macam mind blown lah. Sebab saya punya pandangan waktu tu, orang-orang Islam ni bila dia nak berbuka, disebabkan dia tak ambil meal, lunch tu dia tak makan kan. So saya ingat bila dia nak makan malam tu dia akan double top up. Tapi rupanya bila Nabi nak berbuka, dia buka dengan satu je. Biji kurma itu pun dia share dengan isteri dia kan. So benda-benda tu yang sebenarnya sedikit demi sedikit mengubah cara saya melihat Islam ni dari satu sudut yang saya mula suka. Dan meningkat umur, masuk darjah 4, darjah 5, darjah 6, ada satu perasaan dalam diri saya yang saya macam terfikir, kan best sebenarnya bila dilahirkan sebagai Islam kan. Bila awak buat ni dapat pahala, bila buat ni dapat masuk syurga kan. Dan perasaan itu saya tak dapat nak share dengan siapa. Sebab tak tahu nak share dengan siapa, sebab kawan-kawan ke, dengan mak ayah ke. So saya keep it to myself lah. Sampailah masuk sekolah menengah, tingkatan 2. Sekolah menengah di Kulim juga? Kulim juga. SMK Taman Jelutong nama dia. So dekat sekolah menengah tu lah baru ada satu keberanian untuk share dengan kawan-kawan yang saya kata saya nak masuk Islam. Dan bila kawan-kawan tahu kata saya nak masuk Islam, mereka pun terkejut. Waktu tingkatan 2 kan, kita dalam keadaan yang macam seronok, main-main kan. So initially dia orang macam blank. Ish, kena buat apa ni? Kau nak masuk Islam ni? So dia tak tahu nak buat apa. Ini kawan kelas saya lah yang lelaki kan, nama dia Hazwan. Habis kelas pukul 1 tu baru dia datang kat saya. Dia kata, Vic, dia panggil saya Vic je, dekat sekolah kan. Vic, aku dah beritahu ustazah yang hang nak masuk Islam tu. So ustazah kata nak jumpa hang lepas habis kelas ni. Pukul 1 tu lah, lunch time kan. So dia bawa lah saya jumpa dengan ustazah. Dan selepas berjumpa dengan ustazah tu lah bermula kisah untuk saya nak bersyahadah. So dalam sekitar seminggu ke 2 minggu. Masa jumpa ustazah tu tak Islam lagi lah? Belum lagi. Ustazah tak directly syahadahkan saya. Ustazah pun nak betul-betul tahu, fahamkan saya, supaya saya pun tak main-main lah bila nak masuk Islam kan. Macam hari ni kata nak masuk Islam, esok kata tak nak kan. So dalam seminggu ke 2 minggu tu saya berguru dan fahamkan lagi berkenaan dengan akidah, pasal Tuhan tu satu, kita tak boleh lah sembah benda-benda yang berhala dan sebagainya kan. Sehinggalah pada tingkatan 2, waktu tingkatan 2 tu kebetulan bulan Ramadan. Maksudnya berapa lama tempoh tadi yang jumpa ustazah dengan tingkatan 2 ni? Ustazah tu ketika tingkatan 2. So daripada jumpa ustazah sampai nak ke syahadah tu dalam 2 ke 3 minggu je. Dekat je. Dan kebetulan waktu nak bersyahadah tu bulan Ramadan. Bulan Ramadan, dan Ramadan yang ke hujung-hujung lah. Ramadan yang ke-21. Ramadan yang ke-21, 22. Alhamdulillah, bersyahadah. Dan Ustazah tu syahadah kan? Ustazah tu syahadah kan. Ustazah Nur Syam dan juga Cikgu Alia waktu tu. Dan from there lah mula eksplorasi saya untuk mengamalkan agama Islam seperti mana orang lain yang mengamalkan. Apa perasaan masa nak mengucap syahadah dan lepas mengucap syahadah? Satu perasaan relief lah, sebab kita dapat sampai kepada satu agama yang memang Tuhan nak kita duduk dalam agama itu. Sebab sebelum memeluk Islam, ada satu perasaan yang macam takut, yang saya akan meninggal dalam keadaan belum lagi Muslim. Sebab waktu tingkatan 2 tu ada satu topik dalam agama Islam tu berkaitan dengan hari kiamat. Dan kawan-kawan saya cakap hari kiamat ni takkan berlaku kecuali pada hari Jumaat. So setiap kali Jumaat tu, dan dekat Jumaat tu saya takut lah. Takut kiamat. Takut Jumaat tu kiamat, tak sempat nak syahadah kan. Sampailah satu masa tu, bila dapat bersyahadah tu, alhamdulillah saya kata syukur dapat memeluk Islam. Alhamdulillah. So usia 14 tahun, kemudian eksplorasi dalam Islam. Okey, masa tu family dah tahu? Family belum tahu lagi, sebab saya masih lagi bawah umur ketika itu. Ada nasihat daripada ustazah saya pun, agar dirahsiakan dulu pengislaman saya.
So dalam keadaan merahsiakan pengislaman, saya masih lagi mengamalkan tuntutan dalam agama lah, termasuk solat, puasa. So yang menariknya adalah dalam rukun Islam, dia bermula dengan syahadah, lepas tu solat. Tapi saya bermula dengan syahadah terus puasa. Sebab saya bersyahadah pada bulan puasa kan. So baki beberapa hari tu ustazah suruh puasa, galakkan saya untuk berpuasa, dan dapatlah dalam mungkin 3 atau 4 hari. tak apalah, umur 14 tahun masa tu kan. Tapi semayang dah ada belajar masa tu, semayang solat? Semayang saya belajar sedikit demi sedikit, sehinggalah mungkin tingkatan 3, hujung tingkatan 3 ataupun awal tingkatan 4, kita dah faham semua 13 rukun daripada angkat takbir sampailah nak bagi salam. So mula mengamalkan solat secara 5 waktu, dan bila solat 5 waktu sehari, bermulalah cabaran. Cabarannya bukannya nak solat 5 waktu tu. Cabarannya nak solat 5 waktu tanpa mak ayah tahu. Kat situ cabaran dia, Ustaz. Di rumah kan. So macam mana tu? In general lah Ustaz, secara generalnya nak solat Zuhur, Asar selalunya tak ada masalah, sebab boleh solat kat sekolah. So selalunya saya akan balik lewat pukul 4.30, 5 macam tu. Kebetulan waktu tu kan dah dekat kat SPM kan, tingkatan 4 kan. Zuhur tak ada masalah, Asar pun tak ada masalah. Yang susah ni Maghrib, Isyak, Subuh. Dan kebiasaan saya, lepas saya dah faham solat ni, apa yang saya buat adalah bila masuk je waktu, bila kat rumah, bila masuk je waktu, saya akan pergi bilik air, ambil wuduk, masuk bilik, semua solat, kunci, solat. Lepas tu bila masuk waktu lagi, ambil wuduk, masuk bilik, solat. So mak saya mulalah perasan, ini kepelikan apa ni kan, tak pernah dibuat orang. Sebelum ni tak buat pun. Ini masuk bilik mesti kena basah rambut, lepas tu dia kunci pintu kan. Sebelum ni tak pernah buat kan. So dia tanya saya, dalam bahasa Tamil lah Ustaz kan, hang buat apa kat dalam tu? Kan? Hang buat apa kat dalam tu? Lepas tu saya macam mengelak lah, saya macam tak nak jawab tu kan. Saya kata tak ada apa-apa, tak buat apa-apa kat dalam tu kan. So bila jawab macam tu, lagi tinggi lah dia punya curiosity nak tahu apa benda hang buat kat dalam tu kan. So satu hari Ustaz, saya tengah solat Isyak. So Isyak ni dah main awal waktu ni. Awal waktu pukul 9 macam tu. Tapi dah gelap kan. Maksudnya kat luar tu dah tak ada matahari ke apa kan. Tapi mak saya tunggu sampailah saya nak masuk ke bilik. Saya kunci pintu. Mak saya tunggu dekat luar rumah. Sebab nak ngintai dia luar lah. Sebab kebetulan tempat yang saya nak solat ni, dia menghadap tingkap. Dan depan tu sebenarnya dia macam semak, depan bilik saya tu. So tingkap, depan tu semak. Tapi boleh lah orang nak lalu depan tu kan. Dan biasalah rumah kampung kan, dia punya tingkap tu tingkap yang macam tam tu kan. So bila kita buka lampu tu, kita tak nampak jelas siapa orang tu kan. Tapi bila kita bergerak ke apa, dia akan nampak bayang kan. So bila saya start solat tu Ustaz, mak saya nampak lah bayang yang saya tengah solat, rokok, iktidal, sujud kan. Tengah-tengah solat, mungkin rakaat kedua ke apa kan, tiba-tiba dengar bunyi kutub macam ni Ustaz. Dari luar, daripada tingkap tu. Lepas tu ini jantung saya berdebar Ustaz. Saya ingat hantu ke apa Ustaz. Ni mata ni daripada tempat sujud tu naik kat tingkap tu. Lepas tu saya nampak lah macam ada bentuk macam lembaga ke apa kan. Saya kata ni hantu lah ni. Sekali keluar suara, hang buat apa kat dalam tu? Ini suara mak saya. Makin naik dah rasa Ustaz. Takut dah tu. Berhentikan solat lah masa tu. Memang berhenti Ustaz. Takut je berhenti Ustaz. Saya dah gelabah lah tu. Saya kata memang malam ni saya mati lah Ustaz. Saya kata memang mati lah saya kata kan. Lepas tu saya pun buka kunci bilik. Mak saya pun masuk ke dalam. Lepas tu mak saya tunjuk. Mak saya kata, hang buat apa kat dalam tadi? Aku nampak hang buat macam ni. Dia tunjuk lah rokok. Dia tak tunjuk macam ni, maksudnya dia tunjuk. Aku nampak hang rokok macam ni hang buat apa kan. Lepas tu waktu tu Allah ilhamkan saya lah kan, untuk sebut. Saya kata saya tengah exercise kat dalam bilik. Kenapa mak kacau? Mak saya kata, ya ke exercise? Mana ada orang exercise macam tu? Pelik kan? Saya iyakan lah. Saya kata betul lah mak saya tengah exercise. Try balik boleh lah, praktikal balik lah. Tak ada lah. Tak nak buat dah. Lepas tu dia bising kan. Tiba-tiba kakak saya datang. Sebab tengah bising, 9 malam. Kat ruang tamu kan. Adik-adik berapa orang? 3 orang. Jadi anak sulung kan saya anak nombor 2. Kakak seorang, adik perempuan seorang. So kakak saya datang. Ni korang dua ni kenapa duk bising-bising tengah malam ni kan?
Lepas tu mak saya kata, ni adik hang ni, dia kata kat bilik dia tengah exercise, dia buat macam ni. Mak saya tunjuk kan. Lepas tu kakak saya tiba-tiba dia boleh backup saya. Dia kata, betul lah adik tengah exercise mak, kenapa mak kacau dia? Saya macam mind blown lah waktu tu. Allah bantu kan. Kenapa kakak saya tiba-tiba nak support saya kan? So somehow malam tu berakhir dengan selamat jayanya. dengan selamat dengan jayanya. Cuma timbul kerisauan dalam diri saya. Sekali lagi, adakah sampai bila mak tang kantoi ke, ataupun saya terlupa nak kunci pintu ke, ataupun mak saya terbuka ke apa kan. So tanya dengan ustaz, macam mana ni ustaz, saya takut keselamatan saya, family tahu kan. So waktu tu lah ustaz suggest kepada saya untuk, kalau risau solat secara berdiri, Hadi boleh je solat secara duduk. Dia kata macam tu. So benda tu melegakan saya lah waktu tu ustaz, sebagai seorang mualaf. So every time bila nak solat dan saya tidak ada peluang nak solat, contohnya, so saya akan solat depan tempat bilik study saya yang kebetulan menghadap kiblat juga. Saya kalau tu buka sejarah ke, buku apa-apalah kan, macam tengah belajar tapi tengah solat. Pandai. Ada masa tu bila tengah solat tu, ada momen yang tiba-tiba tengah solat tu mak akan panggil saya kan, Big Nash, kita diam dulu kan. 3 kali panggil, terpaksa lah kita berhentikan solat dulu kan. Lepas tu kita repeat balik lah solat. Tapi Alhamdulillah benda tu memudahkan saya lah. So daripada situlah saya belajar dan tahu dan faham betapa indahnya Islam yang sebenarnya membuka ruang-ruang bila kita ada kesempitan. Mudahnya Islam kan. Alhamdulillah. Berapa lama buat benda tu? Cara macam tu lah. Sehinggalah family tahu kan. Maksudnya sehingga habis belajar lah. So habis saya belajar, masuk Islam tingkatan 2 tahun 2008. Dan saya habis degree, baru family tahu. Degree di mana? UTM? Degree di UTM. Sini Skudai? KL. Masuk sini, family dekat Kedah kan? Ya. Habis degree, balik beritahu family. Saya tak balik. Lepas tu, telefon. Telefon. Lepas tu, apa respon? Cerita dia ustaz. Kenapa saya bagi tahu kata saya dah Islam selepas habis degree? Sebab saya pun tak tahu bila saya kena cakap dengan parents saya kata saya dah Islam. So apa yang berlaku adalah selepas saya habis degree, direzekikan untuk saya dapat kerja di Mekah ketika itulah. Kebetulan saya punya senior seorang bekerja di Mekah ketika itu, so dia offer kat saya untuk kerja di Mekah. So kerja sebagai apa tu? Assistant engineer. Bahagian train lah. Kalau ustaz tahu ada train daripada Arafat sampai ke Mina tu. So 3 tahun Malaysia dapat kontrak ketika itu. Saya masuk tahun yang ketiga ni, tahun yang terakhir tu, pada tahun 2017 sampai 2018. So dapat rezeki untuk kerja di Mekah. Cuma tak tahu alasan apa yang saya nak bagi tahu kepada family. Kata saya nak pergi ke Mekah tu kan, sebab kita tahu bila nak masuk Mekah ni kan kena Muslim kan. Muslim. So bila tanya kawan-kawan semua, yang kata mungkin inilah masa untuk Hadi bagi tahu kepada family kata dah Islam. So waktu tu solat hajat semua. Dan akhirnya malam itu masih di college UTM, call family, kata dah Islam. So orang yang pertama saya bagi tahu kata saya dah Islam adalah mak saya. Dan mak saya hampir tidak ada respon. Dia macam kaku, dia macam tak tahu nak buat apa. Lepas tu dia terus bagi phone dekat ayah saya. Lepas tu dengan ayah saya pun saya cakap saya dah Islam kan. So berlakulah perubahan perasaan dalam keluarga ketika itu. Marah, sedih, kecewa, semua perasaan tu macam dalam satu mangkuk yang sama ustaz. Tak tahu mana satu yang datang kan. Mangkuk yang sama Dan Alhamdulillah, tapi masa tu tak balik kampung lah. saya tak sempat nak balik pun sebab ada seminggu sahaja untuk saya kena settlekan visa, transportation, pasport semua kan. Masa tu masih belajar dekat habis dah. Memang tapi minggu terakhir college belajar. Minggu terakhir habis belajar, dah konvo. bulan lagi konvo. Saya tak sempat konvo pun. Konvo bulan 10, kita habis belajar bulan 7. Semua 7 tu habis je. Minggu 1 atau minggu kedua tu saya dah fly pergi ke Mekah. InsyaAllah. Dan haji waktu tu bulan 8 lah, tak silap saya. Masa sambil bekerja tu buat haji lah. Betul ustaz. So pengalaman buat haji, apa perasaan ketika Alhamdulillah, sebenarnya saya pun tak sangka saya dapat buat haji seawal usia tu. Dan syukur kepada Allah lah, saya dapat tunaikan satu lagi tuntutan dalam rukun Islam yang kelima. So satu perasaan yang tidak dapat digambarkan lah, betapa rezekinya dapat buat haji itu dalam usia yang muda. Haji tu ditaja ke ataupun syarikat taja ke ataupun macam mana? Bila kita kerja di Mekah ustaz, nak buat haji ni tak perlu bayar. Terus buat. Sepercuma je. Yang penting kita adalah hari yang kena berada di Arafat. Kita berada di Arafat. Lepas tu bila berada di Muzdalifah untuk kutip batu, kita kutip batu.
Lepas tu bila kita nak melontar di Jamrat, kita melontar untuk 3 hari tu kan. Lepas tu buatlah yang terakhir tu rukun tawaf dan sa'i terakhir dan Tahlul. yes. Kerja selama setahun. So Alhamdulillah, hampir apa setahun. pengalaman yang boleh kongsikan di Mekah? Dalam hampir setahun tu seronoknya bekerja di Mekah ni kita dapat rasai berada bersama dengan masyarakat yang berbeza dengan di Malaysia. Kebanyakannya adalah orang-orang Arab, bercakap Arab, dan kita pun kena berasimilasi dengan mereka ketika itu. Dan temperature difference yang sangat beza. Waktu saya pergi bulan 7 tu Ustaz, Panas. Sejuk. sangat panas. Saya sampai kat sana 3 pagi Ustaz, tapi temperature waktu tu 38 darjah. Masya Allah. Kat 3 sini pagi. kita tengah hari baru 35, 36 kan. Sana saya keluar je daripada flight tu, terasa terlalu panas dan bahang. Dia macam kulit ni diletakkan dengan macam lighter dekat kulit. Dia punya panas tu kan. Dan bila sampai tengah hari tu, jangan tanya lah Ustaz, dia punya lenjan panas tu kan. InsyaAllah. Tapi bila sampai bulan 12 macam tu kan, Sejuk. Mekah mula sejuk. Kita dah nampak macam ada tumbuhan-tumbuhan kecil mula keluar dekat tepi-tepi kan. So itu satu perasaan yang seronok lah. Kita dapat feel that dua-dua musim sejuk dan musim panas di Mekah. Dan Alhamdulillah juga dapat merasai bulan puasa juga, Ramadan di Mekah, which satu pengalaman yang sangat seronok jugalah yang tak dapat digambarkan kan. Apa yang boleh kongsikan pengalaman puasa di Mekah? Solat di hadapan Kaabah, berpuasa, berbuka puasa ramai-ramai. Di 10 malam terakhir dapat lah. Itulah rezeki saya kena balik ke Malaysia pada pertengahan Ramadan 2018. Tak sempat lah. Tak sempat. Tapi dapatlah rasa berpuasa di Mekah dan juga berpuasa di Madinah ketika itu, sebelum saya fly balik. Okey. Baik, kita cut dulu sekejap sebab kita nak break lah 3 minit. InsyaAllah jangan ke mana-mana. Lepas ni kita sambung balik. Doktor pula berhadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat bertemu kembali bersama saya Muhammad Suhaimi Abdul Aziz dalam rancangan Jom Login bersama saya Abdul Hadi kan. Abdul Hadi, nak sebut nama panjang tu saya tak ingat. Saya sebut Abdul Hadi je lah. Okey, sebelum kita meneruskan, sikit lah nak promosi. Ada produk-produk keluaran ataupun dijual oleh Perkim Datuk Keramat bagi ekonomi kita. Ni Tamar Koko. Mungkin Abdul Hadi boleh pegang ini. Ini yang juga produk kita. Boleh dapatkan dengan QR di bawah. Tuan-tuan boleh ni membeli sambil menderma. Yang tujuan produk-produk ni kita jual adalah untuk membantu mualaf-mualaf kita sendiri, Perkim Datuk Keramat. Dan selain daripada produk yang ada ni, adalah yang lain lah, perfume dan sebagainya. Okey, kita tak nak panjangkan. Ini bukan segmen jualan produk. Kita nak bersama dengan Abdul Hadi balik daripada Mekah kan. So apa perkara pertama yang dilakukan lepas balik kerja tu 2018 kan? Okay. So macam yang saya cerita sebelum ni, saya tak sempat nak jumpa dengan family ketika saya dah cakap saya dah memeluk Islam kan. Sebab mana saya terus setahun kan tinggalkan keluarga. Betul. Selama setahun tu tak ada communicate langsung. Ada communicate lah, WhatsApp. Sebab dalam keadaan mereka bercampur aduk perasaan. So saya sendiri waktu tu dalam keadaan yang speechless dan tak tahu apa yang saya kena buat. The next step kan, kena uruskan visa, kena uruskan passport on one side. Pada masa yang sama ada isu dengan family dan sebagainya, saya kena settlekan kan. So dalam keadaan macam tu pun saya terus fly ke Mekah ketika itu. Dan bila kat Mekah tu, saya cuba call mereka menggunakan WhatsApp lah. Ketika tu WhatsApp dah ada kan. So call dalam seminggu sekali macam tu kan. Angkat lah. Alhamdulillah mereka pun bercakap. Dan hari demi hari mereka menjadi okey lah. Nak kata totally dah kata mereka agree tu tak, tapi masih respon. Maksudnya bila angkat mereka menjawab dan sebagainya kan. Dan bila saya balik ke rumah ketika itu, kebetulan bulan Ramadan Ustaz so saya kena puasa ni kan, yang 15 akhir Ramadan kan. Betul. Balik tu kan. So dia nak tahu kata saya dah Islam kan. So saya pergi dalam keadaan saya nak berpuasa, nak solat 5 waktu dalam keadaan mereka tahulah yang lepas ni saya akan buat benda tu secara terbuka lah. Tak ada rahsia dah. Tak ada rahsia. So menariknya dia orang accept
dan dia orang support. So apa yang berlaku adalah bila saya nak bangun sahur pagi tu, kebiasaannya saya akan makan kurma ke, minum air Milo ke, ataupun minum air tu je. Tak makan benda-benda berat. Tapi mak saya sanggup bangun pagi tu untuk siapkan saya punya sarapan sahur tu lah. Sebab dia tak nak anak dia dalam keadaan yang terlalu lapar kan. Saya kata tak perlu buat. Tapi mak saya kan, nak kata fitrah seorang ibu tu kan, sayang kat anak dia macam mana kan. So antara benda momen yang saya sangat tak boleh lupa, hargai dan tak boleh nak lupakan lah ketika itu. Dan bila nak solat 5 waktu pun tak ada masalah. Yang mak tadi buat sahur pukul berapa? 4 pagi? Mak saya akan bangun pukul 4, 4.30 macam tu lah. 4.30. So saya akan sahur kan. Dia akan buat lah nasi goreng ke, bihun goreng ke dan sebagainya kan. Untuk solat pun tak ada masalah dah. Sebab sebelum ni, walaupun saya boleh solat 5 waktu tu, saya susah untuk nak keluar pergi ke masjid untuk solat, Ustaz. Especially bila nak solat Jumaat ke apa, tak boleh. Tapi bila mereka dah tahu, so saya cakap dengan mereka yang hari ni hari Jumaat, saya kena pergi ke masjid. So dia katalah, nak naik apa, motor ke kereta? Pakailah kereta, selamat sikit. So antara perubahan-perubahan yang saya appreciate lah, walaupun benda tu nampak kecil kan. Tapi bagi saya itu adalah satu benda yang sangat besar dan saya tak nak lupa lah, Ustaz. Okey, mana keluarga dah boleh terima dengan baik dan beri sokongan. Ya, termasuk juga Ustaz makan dan minum lah. Sebab dulu sebenarnya lepas saya dah bersyahadah, ada satu benda saya tak cerita. Bab makan, kalau haram ni perlu dijaga kan. So saya tahu family saya membeli ayam ni daripada non-Muslim. Ayah saya beli selalu daripada Chinese kan. So kita tahu dia tak sembelih kan. So starting daripada memeluk Islam ni, saya dah tak makan dah ayam kat rumah saya. Habis makan veggie lah. So mestilah family akan rasa macam tak nak makan ayam, dah macam pelik juga kan. Tapi yang saya ni lagi pelik, Ustaz. Sebelum memeluk Islam, saya tak makan ikan. Okey. So apa yang berlaku adalah selepas memeluk Islam, saya kata bermula hari ini saya nak makan ikan dan saya tak nak makan ayam. Dan jangan tanya kenapa. Cakap dengan family macam tu. Masa tu family tak tahu masuk Islam. Tak tahu. Dan dia orang accept. Okey lah, baguslah kau nak makan ikan kan. So dia orang terima je. Memang selera lah makan ikan masa tu. Alhamdulillah. Ada kebaikan juga kita, Ustaz. Makan ikan kan ada omega yang lebih banyak kan. So kalau family saya beli ayam daripada orang Islam ke, ataupun contohnya ayah saya beli KFC ke, ataupun pergi kenduri orang Melayu ke, memang saya tak akan sentuh ataupun makan ayam tu di depan mereka. Sebab tak nak tunjuk yang macam, kenapa bila KFC, bila makan kenduri orang Melayu kamu ambil ayam, tapi bila kami masak kamu tak nak ambil kan. So untuk mengelakkan sebarang keraguan ataupun syak wasangka, terus saya tak makan ayam. Sehinggalah habis degree, habis kerja di Pramuka, bila balik tu dah declare Islam lah. Saya dah cakap lah yang kalau nak saya makan ayam, perlu dibeli daripada orang Islam lah. So diorang agree lah. Dan bermula hari tu, bila saya balik ke apa, diorang akan beli daripada penjual Islam. So maksudnya kesimpulan boleh katakan sejak itu sampai sekarang hubungan keluarga baik lah. Alhamdulillah. Itu yang kita nak tu. Sebab bila mereka respon dalam keadaan yang macam kecewa ataupun sedih, sebenarnya kita perlu bersabar dan terus melakukan engagement dengan mereka. So bila ada cooling period tu, insyaAllah lah mereka boleh terima kita, Ustaz. Okey, dia cerita dah pasal hubungan keluarga. Mungkin dah tahu juga dari segi kerjaya dan juga katanya sama belajar. So mana satu ni? Belajar dulu ke, kerjaya dulu ke, ataupun apa lepas tu dilakukan, lepas balik kah dengan benda keluarga, dah hubungan keluarga tadi? Saya daripada degree tu sebenarnya saya memang nak sambung belajar. Cumanya bila direzekikan untuk bekerja di Mekah, saya grab lah opportunity tu kan. Dan selepas balik tu saya terus sambung belajar sebab master. Dan habis master tu saya terus sambung ETM sama lah. Ya, saya terus sambung PhD lah. Dan sekarang ni sedang buat PhD dalam bidang yang sama, engineering. Dan doakan saya, Ustaz, agar cepat habis PhD. Amin, insyaAllah. Apa cita-cita sebenarnya? Saya nak ke arah akademik. Which means that pensyarah ataupun buat research dalam bidang yang berkaitan engineering lah. Okey, itu apa pendidikan kerjaya pula? Ada kerjaya tertentu, ada tak join mana-mana? Okey, saya involve juga dengan bidang dakwah. So sebelum ni banyak terlibat dengan Hidayah Center Foundation lah.
So saya kenal Hidayah Center Foundation ni daripada 2016. Okey. So saya masuk UTM 2013. Sorry, saya rasa saya masuk UTM 2013. Saya kenal Hidayah Center Foundation 2015. Kebetulan waktu tu 2016 ada program Dr. Zakir naik kot. So daripada situlah saya terjadi volunteers dan komit terus dengan Hidayah Center Foundation lah sebagai volunteer. Sampai sekarang ke? Sampai sekarang alhamdulillah. Volunteer lah. Mana bukan bekerja tetap lah. Bukan. Kita membantu dalam bidang-bidang dakwah. Bila ada program dan sebagainya, kita akan bantu bersama-sama So dengan apa yang boleh dikongsikan dari sudut mungkin pengalaman suka duka, benda yang tak boleh dilupakan dari berdakwah ni? Bukan sebut mana-mana institusi, berdakwah ni mungkin ada benda yang boleh kita kongsikan, yang suka ke duka ke, ada tak? Sebagai contoh Ustaz, contohnya Apa-apalah pengalaman tak boleh dilupakan. So far okey je. momen-momen yang tidak boleh dilupakan. Kalau nak spark sekarang tak boleh Ustaz. Tak boleh Saya lah. tak nak ingat Kena tapi ada banyak lah memori-memori yang saya tak nak lupakan lah. Bila buat program-program yang actually yang hampir dekat dengan kaum Indian. So saya nampak lah benda tu sebagai satu peluang untuk saya faham dan adapt dan juga buat dekat mak ayah saya ataupun keluarga saya. Sebab kadang-kadang kita rasa macam ada satu jambatan yang terus memotongkan. Maksudnya bila dah masuk Islam, segala benda yang berkaitan dengan agama Hindu tu tak boleh buat. Termasuklah adat, pakaian, macam dah tak boleh pakai dah pakaian tradisi orang India dan sebagainya kan. Tak boleh pergi ke rumah mereka ketika perayaan Deepavali ke apa kan. Sebenarnya tak pun. Kita masih boleh mengamalkan adat-adat sebagai orang Indian. Masih lagi boleh makan muruku, tak ada masalah. Bukanlah sekarang makan muruku tu kita dah kira keluar daripada agama. Tak salah kan. Tapi mungkin pandangan-pandangan yang terlalu narrow itu mula terbuka apabila saya berada bersama dengan NGO Ustaz. Nama Abdul Hadi, tetapi tetap India. Bukan Melayu. Tidak akan berubah benda tu. Tidak akan berubah Melayu. Okey. Alright, kita dah mungkin 6 minit terakhir lah. Abdul Hadi dah cerita panjang tentang ni, mungkin dari sudut macam mana nak kaitkan dakwah ni sebagai volunteer, minat ke ataupun sekadar mengisi masa lapang dan lebih cenderung kepada pendidikan akademik tadi tu? Saya suka dengan dakwah ni sendiri kerana pertamanya saya masuk Islam ni bukan sebab ada orang datang kepada saya sampaikan Islam kepada saya sehingga saya masuk Islam, tak. Tapi saya kerana apa yang saya lihat, dengar daripada orang Islam yang berada di sekeliling saya, di mana dalam keadaan intention mereka ketika itu, mereka bukan nak sampaikan Islam pada saya pun. Contohnya ustaz yang mengajar dalam kelas, mereka sebenarnya nak sampaikan dakwah tu, bukan, mereka nak sampaikan Islam tu kepada kawan-kawan kelas saya berkaitan dengan agama Islam tu sendiri. Tapi kebetulan saya berada dalam kelas tu, saya mendengar apa yang ustazah tu ceritakan, so saya cenderung untuk memeluk Islam. But then ada lagi pihak yang belum lagi Islam sampai kepada mereka, contohnya seperti keluarga saya. Dan mungkin mereka tidak ada peluang seperti mana saya dapat rasai. So siapa nak sampaikan Islam tu kepada mereka? So saya fikir saya lah orang yang sepatutnya sampaikan, tonjolkan Islam yang sebenar kepada mereka. But then how? Bagaimana caranya? So, sebab itulah saya kena belajar cara dakwah. Dan cara dakwah ni adalah perlulah cara dakwah yang betul sebenarnya Ustaz. Sebab ada yang terlalu keras apabila dia berdakwahkan. Macam dia jumpa orang Islam, dia terus cakap kamu ni kafir, kamu akan terus masuk neraka. Kan itu kan satu dakwah yang sangat salah lah kan, kurang tepat lah kan. Sebab akhirnya benda tu akan menjauhkan orang bukan Islam kepada Islam. So dengan saya berada dengan NGO yang dakwah yang lebih memahami realiti dakwah yang sebenar di Malaysia khususnya, so saya boleh ambil dan apply kepada mak ayah saya, keluarga saya. So sebab itulah saya berada dalam dunia dakwah ni. Okey, kalau ada tak dari sudut planningnya, rancangannya, dunia akademik yang nak diseburi ini, nak adaptasi dalam dakwah yang sedang dilalui? Ada tak planning? Ini soalan susah ni. Soalan susah. Mari tengok ChatGPT je. Kau kan macam mana? Ataupun memang tak ada, memang ke arah tu je saya akademik? So saya bidang engineering Ustaz, engineering, dan dia ada relate dengan bio lah. So nak ke arah dakwah tu saya pun tak tahu bagaimana caranya, tetapi bila kita belajar,
in deep berkenaan dengan sesuatu ilmu tu kan, Mm-mm. lebih mendalam, kita nampak betapa luasnya ilmu Allah ni yang tak akan pernah habis, dan benda tu pun sebenarnya mendekatkan kita dengan Tuhan lah. Okey, baik. Dua soalan terakhir lah. Okay. Soalan yang second last. Okay. Dari kalangan mungkin Abdul Hadi ada tokoh-tokoh pendakwah ataupun mu'alaf yang admire, yang kagumi dan ingin jadi macam mereka. Agak siapa? Di Malaysia ke di luar negara? Mungkin di Malaysia ataupun di luar negara. Okay. Kalau di Malaysia siapa? Sejak daripada saya masuk Islam, waktu sekolah menengah tu Ustaz, antara nama yang selalu disebut kepada saya adalah Ustaz Farid Rawi dengan Ustaz Fitri Abdullah. So cikgu saya, ustazah saya, ustaz saya selalu bercakap, nanti Hadi dah besar, jadilah macam Ustaz Farid Rawi, jadilah macam Ustaz Fitri Abdullah kan. So waktu tu kan dunia yang kita belum ada lagi internet yang banyak untuk explore, kita pun tak kenal macam mana muka Ustaz Farid Rawi dan sebagainya kan. Bila saya datang ke KL, Alhamdulillah direzekikan juga untuk berjumpa dengan mereka, insan-insan yang hebat ni, yang selama ni kita dengar saja berkenaan dengan mereka, dan bila kita jumpa mereka dalam real life, karakter mereka, berkarismanya mereka, ujian yang mereka telah tempuhi yang sebenarnya lebih dahsyat daripada ujian yang saya tempuhi. So benda tu sebenarnya memberi motivasi kepada saya jugalah. So itu antara nama-nama yang hebat lah. Sebab saya nampak ada ke arah Dr. Farid Rabi juga tu, sebab bidang akademik kan. Dan sampai sekarang nak Chancellor kan. Betul, masya-Allah. Memang saya nampak ke arah tu ni. Tak lama Dr. Abdul Hadi tu lagi. Doakan Ustaz. Kalau tokoh antarabangsa? Di Western ada banyak lah Ustaz. Contohnya Syekh Uthman Farouk, kalau Ustaz kenal. Itu antara tokoh luar negara dekat Western yang saya selalu ikut, sebab mereka ni selalu buat dakwah dekat, kalau Ustaz perasan dekat kawasan park kan, dia panggil park kan, mereka buat street dakwah kan. So in a way it is very interesting lah. Ada orang Islam dia akan nampak benda tu macam keras sebab dia macam argue berkaitan dengan agama lain kan. Tapi saya sebagai seorang yang datang daripada agama yang bukan Islam sebelum ni, saya rasa seronok sebab kita nampak ada kebenaran di pihak kita yang susah untuk dikalahkan oleh musuh apabila kita debate ke ataupun berdialog dengan non-Muslim. Okey. Okay, Abdul Hadi saya nak tanya dari sudut, kalau lebih kesempatan dan dari sudut kemampuan dan kemahiran berdakwah, cara macam mana yang Abdul Hadi rasa pilih paling sesuai, yang Abdul Hadi boleh mampu nak deliver kepada bukan Islam? Macam mana? Ceramah ke, penulisan ke, kan ni digital kan boleh juga, ataupun macam mana? Semua orang boleh berdakwah mengikut kemampuan masing-masing lah Ustaz kan. Cumanya yang saya boleh suggest ataupun nasihat in general kepada orang awam yang Muslim adalah seperti mana saya boleh memeluk Islam. Saya memeluk Islam macam saya katakan dengan Ustaz, bukan sebab ada orang datang dakwah dengan saya kan. Saya melihat, mendengar apa yang orang Islam ceritakan berkenaan dengan Islam kan. So in a way, kita mungkin ada kawan-kawan yang non-Muslim di tempat kerja kita, ataupun dia mungkin jiran kita, ataupun dia mungkin murid kita, pelajar kita, ataupun guru kita yang berada di keliling kita. So perlu ingat yang mereka ni sentiasa memerhatikan kita, mendengar apa yang kita cakap, dan boleh jadi satu masa disebabkan apa yang kita cakap, apa yang mereka mendengar daripada kita, apa yang mereka tengok pada tingkah laku kita, boleh menjadi asbab hidayah itu boleh sampai kepada mereka. So hidayah melalui tingkah laku bagi saya adalah satu bentuk hidayah yang sepatutnya tidak ada masalah untuk kita nak buat. Akhlak yang lah, penting akhlak itu ditunjukkan dalam kegiatan harian kita sebagai seorang Muslim. Jelas. Dan itu pun saya kongsi jugalah, perkara yang utama yang Nabi SAW sampaikan dakwah. Selain daripada Nabi sampaikan untuk tauhid pada Allah, Nabi tunjukkan akhlak kan. Itu pun kita tahu daripada sirah. Bagaimana benda tu menawan hati di kalangan sahabat-sahabat yang dulunya ada golongan yang menentang Nabi SAW kan. Baik, mungkin soalan cepumas sikit lah.
usia 32 tahun. Kan? Silap, salah sebut. Alamak. Rahsia. Okey, tak apalah. Usia muda. Usia muda. Rupa good looking. Dah ada package. Akademik, pagodah, PhD. Agak-agak tak ada calon ke? Ada planning ke atau macam mana nak ambilkan PhD dulu? InsyaAllah. Sudah tentu ada Ustaz. Cuma Allah je yang tahu lah. Okay. Kita tak nak panjangkan benda tu. Last kali, mungkin ada sesuatu yang nak sebut sebagai nasihat ataupun pandangan ataupun harapan daripada Abdul Hadi kepada mungkin yang dengar ni. Okey, kepada semua pendengar yang sedang menonton rancangan Perkim, slot apa Ustaz? Jom log in. Jom log in. So, antara nasihat yang saya boleh berikan, simple saja seperti mana yang saya beritahu sebelum ini. Nak jalankan dakwah, tak semestinya kita kena pandai bercakap ataupun perlu menghafal Quran ataupun hadis yang banyak. Sebenarnya nak buat dakwah adalah tunjukkan akhlak Islam sudah mencukupi untuk Islam itu sampai kepada orang bukan Islam, dan boleh jadi anda menjadi penyebab seseorang itu boleh memeluk Islam satu hari nanti. InsyaAllah. Masya Allah. Ringkas, padat. Dan sangat tepat, komprehensif. Alhamdulillah. Sebenarnya kita nak ada 2 jam lagi bersama Abdul Hadi, tapi sebabkan masa kita yang sangat singkat, saya rasa perbincangan itu sangat baik. Dan saya ada banyak dengar juga perkongsian yang boleh kita menginsafi diri kita betapa kita perlu syukuri nikmat Islam dan nikmat iman yang ada pada kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Abdul Hadi, dan jangan serik lah kalau kita jemput lagi program-program akan datang. Mudah-mudahan perkongsian ini memberi inspirasi utamanya kepada saudara-saudara baru yang masyarakat di luar sana menganggap saudara baru ni hopeless, homeless, macam-macam less lah. Hopeless, tak ada harapan, orang yang dipandang sini dan tak ada manfaat lah ibaratnya masuk Islam kerana begini. Tapi Abdul Hadi telah membuktikan bahawa masuk Islam ni tidak begitu, bahkan boleh lebih berjaya daripada orang yang sedia Islam, insya-Allah. Mudah-mudahan saya doakan, mungkin semua pendengar-pendengar kita, penonton-penonton kita doakan Abdul Hadi beroleh PhD dengan cemerlang. Bukan setakat PhD, bahkan ada dapat profesornya, dapat jadi naik chancellor, insya-Allah satu hari nanti, insya-Allah. Okey, jadi sekadar itulah. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi dalam rancangan akan datang. Sekian dulu daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.